Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Iju Zulizan. So, anda semua apa khabar? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. So, hari ini ada berita baik untuk semua penggemar kereta, di mana Pro2 telah pun mengumumkan penurunan harga untuk model Azia. Dan penurunan tu banyak sehingga 4,700 untuk penurunan tu. So kita akan kongsikan lebih detail berkaitan dengan varian-varian mana yang turun dan harga yang terbaru. Anda boleh terus tengok di bahagian description. Jom kita tengok. Yang ini adalah Azia G, di mana model yang inilah yang menerima penurunan harga paling banyak, iaitu 4,700. So anda boleh tengok keadaan sekarang ni. Ini saya review saya ringkas lah. Kalau anda nak video yang lengkap, anda boleh cari dalam list saya tu, ada video berkaitan dengan Azia G, review full review. Yang ni Azia G. Okay, kalau depan ni tengok belakang logo ni ada tulis Azia saja. Dia tak ada tulis Azia G, dan lampu depan dia pakai mentol lah. Berbanding model-model lain dia lah pakai lampu LED. Ni. Dan lepas tu untuk kunci dia pakai kunci biasa. Dia tak pakai push button Okey, yang ni pula adalah Azia X, yang mana yang ni menerima penurunan harga sebanyak 1,500. Kalau compare dengan yang G tadi, ini lampu. Okey. Lepas tu ada belakang ada logo Azia X lah, dan dia yang ni pakai push button push button. Untuk Azia SE penurunan harga sebanyak RM1,000. Ni antara ni untuk Azia SE, lampu macam ni. Lepas tu ada DRL, ada skirting depan, ada skirting side skirt, skirting tepi, dan juga spoiler. Cuma kalau compare dengan Evan tu, dia punya meter, yang ni pakai meter analog lagi. Yang ni model Evan. Yang ni yang full spec. Yang ini dia turun harga sebanyak RM500. So yang ni lengkap lah. Pastinya model Evan ni datang sekali dengan PSDA, Pro2 Smart Drive Assist, untuk safety yang lebih baik, safety yang lebih canggih. Depan ada DRL sekali dengan skirting, set skirt, dan juga bahagian spoiler. Dan belakang ni ada tulis AV lah. Belakang tulis AV. Dan ini satu-satunya model yang untuk model Azia yang ada PSDA. Lepas tu meter pun meter digital lah ni. Okay. So macam mana? Apa pendapat anda berkaitan dengan penurunan harga ni? Dengan penurunan harga yang banyak ni, anda rasa varian yang mana yang paling berbaloi untuk anda miliki? G ke, X ke, SE ataupun A1? Kalau anda tanya saya, secara jujur pendapat saya, Azia G saya rasa yang paling berbaloi lah. Dengan keadaan harga sama dengan harga Azia G yang first model dulu, harga 35,500. So dengan teknologi yang baru, dengan body yang baru, base daripada TNGA, dengan gearbox yang baru di CVT, so saya rasa model G antara model yang sangat berbaloi lah untuk anda miliki. Kalau anda inginkan kereta-kereta tersebut, anda boleh terus hubungi saya, ataupun anda nak tulis pandangan dan pendapat, boleh terus tekan di ruang komen. Jumpa lagi di video akan datang. Moga bermanfaat. Assalamualaikum.